penyelidik. Perkara yang melibatkan orang pun. Saya dalam bidang pengadilan Islam. Dia ada 5 kluster. Semua tu tak ada kaitan dengan politik. Dan pembentangan hasil kajian. Tak ada tukar-tukar data. Dan dia pula pemimpin-pemimpin negara semua ada. Seluruh negara. Tadi semua parti politik ada. Yang beragama Islam. Tanpa melibatkan parti-parti tertentu saja. Tak semua terlibat. Tadi katanya ada 13 datang. Penuh. Ada 2,000 orang. Sampai melimpah keluar. Tak boleh nak masuk. Tapi baguslah. Kami semua bawakan ideas dan data hasil daripada kajian. 2 minggu je kajian sebab tempoh pendek. Jadi antara benda yang saya tekankan, pemimpin hari ini, yang kerisauan anak muda pada hari ini, kerisauan pemimpin orang pada hari ini, risau dia orang, ni hasil data ni, kita buat soal sidik seluruh Malaysia. Dia orang risau, bakal pemimpin akan datang. Ada jiwa Islam ke tak ada? Kalau sekadar kamu itu, namanya Islam, tapi perwatakan cara fikir itu, bukan cara orang Islam, baik tak payah. Ada seorang profesor saya kenal. Kau tahu tak apa dia punya pandangan? Dia sembang dengan saya yang sama itu. Ya, dia profesor. Lagi senior dari dia. Dah, rasanya dekat-dekat dah pencin ataupun dah pencin sama umur. Dia kontrak sama umur tu. Dia boleh kata, saya tak nampak khutbah ni memberikan apa-apa impak kepada masyarakat. Saya kata apa pula Prof cakap ni tu? Oh, dia kata sebab apa? Sebab saya tengok tak ada apa, tak ada isu nak bincang ni. Habis kau nak suruh sembang apa dekat khutbah? Nak sembang jenak. Tidur habis orang. Betul tak? Tak, dalam khutbah ni kita bawa intipati tertentu. Dia tak boleh panjang. Khutbah ni 15 minit ya. Dulu yang mahu Tuanku Sultan ni suruh 15 minit, 20 minit tu maksimum lah tu. Sebab kalau tak ada teks, dia jadi melalut. Orang nak pergi kerja. Dulu UKM, mana ikut teks? Yang cakap semua profesor. Berani kau tak berhenti kan dia? 10 pun tak habis lagi. Baru khutbah pertama. Pernah sekali zaman saya buat masters, 20 baru solat Jumaat. Yang kilang balik dah, tak semayang pun dia. Sebab apa? Panjang sangat. Dia tak boleh. Sebab kita limit lah. Limit. Tapi padat dengan isi, padat dengan maklumat. Dia boleh kata tak payah. Tak payah buat khutbah tu, tak berfaedah. Sebab tu kalau boleh pekerjaan Islam, JAKIM, Jabatan Agama, Madya Agama tu hapuskanlah. Tak payah ada. Pening lagi aku dia. Saya kata macam mana? Dia orang Islam. Tapi sebab belajar dia dekat Barat, dan dia mengambil apa yang ada kat Barat tu nak bawa balik macam. Tak boleh lah. Dia kata. Nampak tak? Dia kata semayang berjemaah ni tak penting. Yang penting solat 5 waktu. Aduh, senang kepala otak aku. Kalau ada 10 orang macam ni, mati kita bos. Nampak tak? Saya kata tak boleh. Masjid memainkan peranan. Solat berjemaah mengajar kita manusia. Kemanusiaan. Nampak tak? Tadi, kita semayang, lepas tu kita semayang hajat. Kalau kita semayang kat rumah, kita tak tahu apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita yang Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Buat baik pada jiran tetangga dia. Ni jiran kita ni. Isteri kena kanser. Babies are hungry for milk, but bila dah dapat, baby tu meninggal. Susu di Gaza sekarang ni stop. Kalau ada dia datang sekali-sekala. Kanak-kanak yang baru lahir tidak mendapat susu ibu sebenarnya sebab ibu sendiri dah tak boleh menyusu.
There have been cases where babies are hungry for milk and the parents are looking for the milk, but bila dah dapat, baby tu meninggal. Sebuah kategori saran dengan bantuan kemanusiaan termasuk 800 paket susu formula bayi dijadualkan memasuki Gaza melalui pintu masuk jambatan Raja Hussein. They are loading some baby milk onto 2 trailers. They're going to be for airdrop. Today, there will be an airdrop conducted to be dropped into Gaza. The more we give, the more lives we can save. The baby's life. They need milk. They need those things. مواليد الحرب ودائما يعني بتطلب حليب دائما والله. ألف شكر لمتبرعين كاريزما على علبة الحليب مشكورين. Please support the babies from Gaza. Save their lives with only 35 ringgit. Tuan-tuan tak rasa macam mana orang keluarga kena kanser? Adik saya kena kanser tahap 4. Kami rasa macam mana susahnya nak menerima hakikat adik yang sihat, yang muda, yang baru naik pangkat, tiba-tiba kena kanser tahap 4. Dia tak boleh terima. Anak masih kecil-kecil. Kami, abang-abang, adik-adik macam mana rasa? Mak ada lagi. Mak tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Keringat. Dekat mana? Dekat adik. Tu, bila kita duduk berjemaah, kita solat ajak berjemaah, bang, sekurang-kurangnya hilang rasa stres. Hilang rasa hidup, hilang rasa tekanan. Sebab ada jiran datang. Ni berjemaah. Itu surau. Kalau kau kata tak payah solat berjemaah, letih. Itu sebabnya, saya bersyukur. Sebab apa dapat datang. Walaupun semalam saya tidur dia bagi hotel saya balik dari Kelang tu sampai pukul 12 dah. Balik-balik membaca dulu, nak buat data. Sebab tadi semua bukan ceramah, tadi bawa data dia. Data, setengah jam data. Wartawan ambil semua data, 10%, berapa persen, semua persen-persen ni. Tuan-tuan, pukul 4 pagi kena kacau gantung dah. Sakit pula hati aku. Saya dah lah letih, pukul 1:30 baru tidur. Pukul 4 pagi, duduk hotel, dekat mana, kat Mara punya hotel tu, tingkat 30. Tingkat 30 tu. Allah, mana ada orang boleh bergantung? Betul. Tingkap sepanjang-panjang tu. Tingkap. Daripada sini tingkap sampai sana. Katil saya kat sini. Lepas tu sofa sana. Lepas tu straight tingkap. Saya tutup lah malam. Lepas tu semalam ada hujan lah. Hujan ke tak hujan, tak apa nak hujan. Mana? Pukul 4 pagi. Tiba-tiba tingkap tu. Mau tak terkejut aku. Hai, apa pula ni? Ingatkan pintu mana pun. Rupanya cermin. Saya kata, oh, ni hujan lebat ni. Kita pun tak cakap apa. Hujan lebat ni. Tidur. Sambung tidur. Pompak. Kuat lagi. Dalam hati kata, ini apa? Angin ni. Angin pula. Sebab dia straight. Angin dia. Cermin. Ni kayu ni. Dia ni cermin. Kata, kuat. Jarang aku pernah kacau macam ni. Lepas tu, dia main. Tu yang saya tahu tu bukan angin. Hai, main ketuk-ketuk pula. Saya bangkit masa tu dah pukul 5, dekat pukul 5. Saya menjerit dah. Woi, aku nak tidur ni. Kejap lagi ada benda penting. Kalau kau nak main-main, lepas subuh. Sebab lepas subuh aku tak tidur. Lepas subuh. Kalau kau main lagi, aku azan ni, kau sakit kau ni. Tu saya tidur balik. Tu senyap. Orang jin kena jekah juga tu kan. Tingkat 30. Sakit betul hati aku tu kan. Tak cukup tidur aku ni. Tapi nak bagi tahu muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Datang ni tengok tuan-tuan ni masjid. Semangat datang. Tadi dah lembik tadi. Rumah tak payahlah pergi. Tak boleh janji dah. Bukan kalau batai ni ganti tak tahu bila pula ni. Rasanya masuk bulan 10 hari. Tapi tuan-tuan, apa-apa pun malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Apakah amalan yang kita boleh buat 10 Zulhijjah? Sepanjang 10 Zulhijjah. Tuan-tuan, kita tak boleh nak pergi haji. Tuan-tuan jangan sedih. Sebab Allah bagi kemuliaan, kita kat Malaysia pula. Orang pergi haji, Allah bagi nikmat dia. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang dapat pergi haji ni satu nikmat dia. Nikmat dia apa? Dia dapat menunaikan ibadah haji. Dapat ziarah Nabi.
Satu. Dia tak sama ziarah Nabi masa umrah dengan haji. Lain. Dia punya aurah dia lain. Musim haji ni, kalau orang pergi sekarang ni, yang pergi ni duduk pergi Madinah dulu. Dia duduk kat Madinah ni tuan-tuan, dia orang tak lepak macam pergi umrah. Tak sama. Pergi umrah ni, kita pergi tu, sampai tu ziarah Nabi sekejap. Lepas tu, melontar dah kita. Melontar kedai-kedai Arab tu. Tapi musim haji tak. Musim haji ni, dia orang fokus pada ilmu. Sebab, ni, dia punya dugaan dia bukan dekat Madinah. Mekah. Masa haji. Jadi dia orang ni nak tahu tentang ilmu haji. Nak dapat haji mabrur. Jadi dia orang duduk dekat Madinah tu selama ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Ikutlah tempoh yang dia orang tetap ikut travel yang dia orang pergi. Masa tu kuliah maghrib. Dia akan buat lepas isyak. Kuliah isyak tu Allah tuan-tuan. Semua pakat buka kitab. Ni kalau kena ni jadi apa? Yang ni kalau bayar dam. Dam dia apa benda? Dam. Semua belajar. Pandai pula mengajar tu. Cepat pandai. Sebab dia fokus. Sebab nak buat haji ni. Macam orang nak pergi perang. Persediaan nak pergi perang ni pun. Bila sampai Mekah, masa tu. Selalunya orang dekat Madinah, dia orang happy-happy ni. Bila sampai Mekah, masa tu nak. Dugaan mula datang. Letih dah mula dah. Dekat Madinah, dia punya lift semua besar-besar dan cantik-cantik. Masuk kat Mekah, lift nampak tiang. Kena yang uzur lah. Kalau yang hotel mahal-mahal yang 100,000, 200,000 tu, jangan risaulah. Tu Kaabah punya time lah. Ya? Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, masa tu dah mulalah ujian. Mulalah ujian. Tak boleh masuk masjid. Nak pergi sembahyang subuh berjemaah, pukul 3 kau dah kena masuk. Macam mana nak kencing, Ustaz? Kalau kau kencing, kira kau sembahyanglah kat tandas tu. Dia tak ada kencing lah. Kena niat dah. Ya Allah, tolonglah tahankan kencing aku. Ya. Jadi pula, tuan-tuan. Tak percaya. Apa tak keluar kencing. Tapi kena cakap sementara habis je. Jangan tak kencing habis je. Dia jadi tak kencing sungguh. Minta juga. Bagilah tahan sampai habis main syak subuh. Begitulah tuan-tuan. Dugaan. Itu nikmat orang pergi haji. Kita tak boleh. Allah bagi nikmat lain pula. Nikmat apa? Dia orang kat sana 10 Zulhijjah tu kata menikmati semua. Dengan umrahnya, dengan perjalanannya, dengan zikirnya. Kita kat Malaysia apa kita boleh buat? If you have belly fat after 50, stop doing crunches. Do these 5 Tai Chi walking exercises instead. 3 minutes each, every morning. And watch what happens. Pertama, kita kena ingat bahawa amalan pada bulan Zulhijjah ni, awal Zulhijjah 1 sampai 10 itu, pertama, semua saja amalan-amalan yang tuan-tuan buat. Sedekah, puasa, apa lagi? Tuan-tuan datang masjid ni, tuan-tuan datang niat. Niat tu, ya Allah, jadikan amalan aku datang ni sebagai sebahagian daripada amalan pada bulan Zulhijjah. Walaupun aku tak dapat nak pergi Masjid Nabawi, tak dapat pergi Masjid Haram, ya Allah. Tapi ya Allah, aku datang sini juga, ya Allah. Kau jadikanlah ia sebahagian daripada amalan aku untuk dapat pergi haji akan datang. Jadikan. Ini dipanggil tawassul dengan amalan-amalan soleh. Buat kata Nabi SAW, Ma min ayyamil amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan-amalan soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari yang ada pada bulan Zulhijjah. Qalu, berkata sahabat-sahabat Nabi, walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad ya Rasulullah. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, termasuklah jihad fi sabilillah pun tak sama macam tu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dhalika. Kecuali orang tu dia memang keluarkan semua harta dia, jiwa dia untuk jihad fisabilillah tadi. Tapi nak bagi tahu dekat sini tuan-tuan, apabila kau beramal pada 10 dari 1 sampai 10 Zulhijjah itu, amalan-amalan yang kau buat itu Allah sangat sayang. Buatlah apa saja pun. Ada orang dia puasa. Tapi dia puasa, dia belanja orang makan. Macam mana? Macam mana?
Dia puasa. Dia belanja orang makan. Dia dapat pahala puasa, dia belanja orang makan. Bila dia belanja orang makan? Waktu maghrib. Kan? Dia bagi derma kat surau masjid. Jom. Nak buat makan, nak buat derma, tuan-tuan, dermalah kat masjid surau. Itu lebih mulia. Tak payahlah tuan-tuan sibuk-sibuk nak buat dekat Afrika sana. Dekat tempat kita, dekat apa? Dekat Semenyih ni pun ramai orang susah. Ibu tunggal pun ramai. Ibu tunggal. Tuan-tuan, ibu tunggal ni perlu bantu. Bukan kahwin dengan dia. Memanglah kahwin dengan dia tu bagus. Okey. Tapi sebelum kahwin dengan dia tu, bagi dia orang makan anak-anak dia orang tu macam mana? Tuan-tuan, jangan main. Sebab Nabi suruh kita bantu. Ibu tunggal tu bukan ibu tunggal tu. Anak-anak yang ada di bawah. Suami meninggal? Suami meninggal. So, kita tak rasa tau. Tu kakak kat belakang. Kak! Semalam, kawan saya. Rumah sebenarnya kawan lah. Semalam dia buat berlari tau. Apa ni? Marathon kan? Yang ramai-ramai tu. Anjuran masjid Bukit Mahkota. 900 orang terlibat. Sama kan? Berapa ratus meter, berapa meter, berapa 10 kilometer berlari. 10 kilometer. Saya tak pergi dah sebab saya pinggang tak apa okey. Pinggang baru ni ada tersilap. Lari sikit lah. Dia biasa tu tak ada tua ni macam-macam. Tunduk laju sikit, kacau terus. Seminggu dah sakit. Ni okey sikit lah. Jadi semalam diorang semua berlari. Suami kawan saya ni, kawan isteri saya ni, dia bukan cacak ayamnya. Bukan jenis orang 20 tahun sekali naik berlari, tak ada. Dia ni memang, dia panggil Iron Man. Iron Man, dia panggil Iron Man kan. Jenis berlari, jenis berenang, jenis naik basikal beratus kilometer ni. Naik gunung, bukan naik bukit. Saya naik bukit Melati je. Dia gunung. Tuan-tuan, tengah berlari semalam, rebah, meninggal dunia tempat dia. Anak kecil-kecil lagi. Tu, isteri saya menangis. Waktu kawan-kawan ni semua menangis. Saya kata, kenapa tu nak menangis ni? Dia kata, bah, kami semua terbayang kalaulah suami kami. Patah saya. Itu sebabnya kau jangan cepat menghukum kepada ibu-ibu tunggal. Sebab apa? Diorang ni kadang-kadang bila sampai masa diorang tak tahu nak buat apa. Sebab Nabi suruh buat baik dengan diorang untuk buat baik dengan anak-anak. Anak-anak diorang. Anak yatim. Dan kita pula bila dah tahu orang tu susah, bapak dia meninggal, sibuk berebut pula dia beradik ni. Nak harta budak-budak ni. Kan bila dah nak meninggal bapak ni, harta tu jadi harta waris. Tu, tambah-tambah budak-budak tu kecil. Bapak-bapak saudara ni, semua kena ingat ni, budak ni macam mana. Kalau boleh, tak payah ambil pun tak apalah. Walaupun faraid. Tapi kalau semua tak nak, boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Yang kau berebut ni apa pasal dah lah. Tak nak pun sekarang kera. Duit pun tak banyak. Kau sibuk nak juga. Ini masalah ni. Duit bang, duit. Sikit. Tak apa, bagi dulu. Bagi dulu, nanti kami bagi balik. Ini semua kari sempak. Duit dah masuk akaun, dia jadi lain, bos. NGO pun sapu. Duit dah masuk, dia kira apa? Itu sebabnya, jangan main-main, Pak. Sebab kita bantulah segala yang kita mampu. Ada orang dia belanja makan. Ada orang dia belanja makan kat masjid dan surau. Saya kata, bagi masjid dan surau. Ramai orang-orang yang memerlukan. Ya? Ni nak ibadat korban. Buat kat surau kita. Tak payahlah sibuk-sibuk nak hantar ke jauh-jauh tu. Kawasan kita ni, betul-betul kawasan Semenyih tak ada orang miskin. Cuba cakap saya. Ni, ada tak? Semenyih, ramai tak orang susah? I'm here in the nutrition center in South Sudan, witnessing children weak from it.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum kita agak Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa' lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada hari ini menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Bulughul Maram. Dan kita berbetulan kita berada pada 10 awal Zulhijjah yang merupakan hari-hari yang berkat. Kalau adalah satu bab yang nak membincangkan tentang hari yang boleh nak menandingi keberkatan hari-hari Ramadan, bab tu bab apa? Bab itu ialah bab mengenai 10 hari awal Zulhijjah ini. Perbincangan para fuqaha dan juga ahli tafsir sekalipun berkenaan dengan hari 10 awal Zulhijjah ini ada yang membuat kesimpulan bahawa mungkinlah dia lebih afdal berbanding 30 hari Ramadan. Itulah bab dia. Bab dia khilaf bab betul, tapi memang ada perbincangan mengenai standard 10 awal Zulhijjah ini merupakan antara hari yang besar dia punya manfaat dalam agama. Sampai Allah sebut dalam Quran tentang hari yang dinamakan walayalin ashar, hari yang 10 kan. Hari yang 10 tu, malam yang 10 tu bermaksud 10 malam akhir Ramadan ke 10 awal Zulhijjah. Ada yang sebut walaupun disebut malam, tapi sebutan malam tu sebab Islam ni dia hari bermula malam. Dia tak bermaksud malam, dia bermaksud hari. Sebab hari Islam ni dia bukan mula pagi-pagi terbit matahari, dia mula setelah terbenam matahari. Jadi ada yang menyatakan bahawa Allah sumpah walayalin ashar itu bermaksud 10 hari awal Zulhijjah yang merupakan hari yang berkat. Walaupun Ramadan mendapat tempat satu muka surat penuh dalam Quran cerita tentang bulan Ramadan, tapi Zulhijjah ni dia bulan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mencerita terlampau banyak dalam Al-Quran. Seolah-olah macam nak bagi tahu pada kita semua, Zulhijjah ini nak bagi tahu pada kita semua bahawa agama ni dia tak bermula dengan perjuangan Nabi Muhammad, tapi dia bermula dengan perjuangan seluruh rasul terdahulu. Maka Rasulullah SAW menyambung perjuangan. Jadi 10 Zulhijjah ni sebenarnya dalam hadis Ibnu Abbas yang biasa kita baca kan, ma min ayyamin amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Nabi kata tak ada hari-hari yang amalan soleh dia lebih Allah cinta berbanding hari ini. Bermaksud 10 hari awal Zulhijjah. Sabda Nabi tu, dia ucapan tu besar tau. Nabi kata tak ada hari yang amal soleh yang paling Allah cinta
Bukan Allah paling cinta Ramadan ke kan? Tak tahu macam mana. Tapi hadis Nabi seakan-akan nak menyebut bahawa keutamaan 10 awal Zulhijjah ni besar. Walaupun Nabi tak berpuasa straight 1 sampai 10, tapi sahabat-sahabat Nabi, daripada apa yang difahami itu, dia sunat puasa ni. Dan Nabi dalam urusan dakwah Nabi kadang bermusafir jauh, ada yang Nabi tak puasa. Tetapi sahabat Nabi dan juga para isteri Nabi sendiri kan, mereka ramai yang berpuasa 1 sampailah 9 Zulhijjah pun ada. Dia puasa sebab mengenangkan Nabi sebut tak ada hari yang paling Allah cinta padanya amal soleh melainkan hari ini. Sebutan Nabi tu macam nak bagi tahu afdal lagi 10 awal Zulhijjah ni berbanding 30 hari Ramadan. Tapi perbincangan para fuqaha macam itulah. Bab yang nak dibincangkan ialah bab ada tak hari yang boleh menandingi kelebihan besar beribadah pada Ramadan. Bab itu ialah bab ni tentang 10 awal Zulhijjah. Mungkin pahalanya menandingi atau mungkin lebih sikit, kurang sikit, Allah Ta'ala alam. Tapi nak bagi tahu pahala dia besar. Besar. Kalau kita beribadah juga pada 10 awal Zulhijjah, gandakanlah ibadah kita, terutama ibadah yang mahbah kepada Allah, salat, Quran, zikir, tahajud dan sebagainya. Juga sebenarnya bersedekah pun tak kurang dia punya pahala berbanding sedekah masa Ramadan, juga bersedekah pada 10 awal Zulhijjah ini. Lebih berbanding hari-hari yang lain, mungkin menyamai ataupun melebihi sedikit Ramadan, wallahu ta'ala alam. Tapi dalam hadis ni memang menyebut tentang amalan Zulhijjah ni, Allah paling cinta sebab kelebihan Zulhijjah itu sendiri sebagai bulan Nabi Ibrahim alaihi salam. So, kita rebutlah berapa amal yang ada, terutamanya puasa. Tak ada makan pula hari ni, bagus. Sebab memang kita kena puasa, bukanlah wajib puasa tu, tapi berpuasa lah, sunat puasa tu. Dan bila sunat ni dia kadang-kadang lagi besar dia ujian dia kan. Kalau semua orang kena puasa, Ramadan semua kena puasa, senang semua orang puasa. Tapi kalau kelebihan tu besar dengan puasa sunat, lebih besar. Sebab ada orang tak puasa, kedai makan buka lagi keluar tu. Nak pergi Zeus buka lagi. Tapi sebenarnya puasa sunat dia lebih besar dia punya ujian. So rebutlah apa-apa ibadah yang ada tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkatlah kita semua pada Zulhijjah ni, insya-Allah. Tapi kita orang Melayu tak biasa dengan 10 Zulhijjah sangat kan. Kita biasa raya tu kan. Raya dia beza 30 hari puasa, raya sehari je. Dengan 10 hari puasa, raya 3 hari. Sebab raya ini satu kebenaran ni. Bukan khilaf ni. Raya haji dengan raya puasa mana lagi besar dalam syariat Islam? Raya haji sebenarnya lagi besar macam. Sebahagian negeri memang dia sambut raya haji lebih meriah berbanding raya puasa. Tapi kita raya puasa 30 hari kan. Kita raya kan. Sebenarnya lebih lah, sampai 1 Zulkaidah pun dia buat open house lagi raya. Sebenarnya hakikatnya ialah raya haji lebih besar daripada raya puasa. Raya puasa ni bukan sehari pun tidak, raya Syawal tu. Raya Syawal ialah sampai balik solat tu je. Itu je raya Syawal. Balik solat habis dah. Yang pergi ziarah, salam-salam balik tu, masa pergi dan balik bersalaman dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, balik tu kalau kita pergi luar negara balik dah tidur lah, tak ada apa pun kan. Maknanya raya puasa ni sangat sekejap Allah bagi kita perayaan sehari ataupun masa solat sahaja. Tapi raya Zulhijjah 3 hari penuh. Dan takbir raya Zulhijjah ni start bila? 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah dah boleh start Allahu Akbar, banyakkan tasbih, takbir, tahlil banyakkan. 1 Zulhijjah dah mula dah. Tapi kalau Ramadan dia sampai habis raya je kan, sampai habis semayang je. Raya haji pula sampai hari tasyrik kita takbir lagi kan. Maknanya panjang hari untuk bertakbir puji Tuhan. Sebenarnya raya haji lebih besar lambang dia berbanding raya puasa. So ala kulli hal, dengan adat yang kita telah ada tak apa, it's okay. Cuma buatlah sesuatu yang baik untuk membawa balik kedudukan besar beragama dalam kalangan kita ni. Okey, sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Ya? Ya. Al-Qadar kan. Kena cek balik sebab
ada yang sebut apa, pahala dia menyamai malam malam Al-Qadar kan. Saya tak pasti, kita check balik benda tu. Tapi memang saya pernah dengar hadis tu, saya pernah dengar hadis tu. Ya, dia ada perbincangan riwayat kan. Seorang kata dia hadis lemah kan. So, kalau hadis tu lemah tu, nak mengangkat dia, nak lawan Quran yang tinggi, tak boleh lah kot. Tertolak lah, mardud lah. Allah Ta'ala. Okey. Tapi sebenarnya memang banyak lagi perkara-perkara yang kadang-kadang adat kita dia tak support sebenar keadaan syariah beragama tu. Kan? Macam saya sekarang tengah bincang ayat-ayat tentang perkahwinan dalam surah Al-Baqarah tu kan. Ada banyak sebenarnya benda-benda yang orang lelaki tak makruf pun, tak tahu pun. Seperti apa? Seperti beri mut'ah pada isteri kan. Mut'ah ni ialah duit sagu hati pada isteri. Orang lelaki mana tahu sagu hati kalau dia nak meninggal, dia kena bagi mut'ah. Ilal haul, setahun. Tak wajib pun. Tapi kalau tanya, orang tak tahu sangat. Sedangkan dia satu syariah yang Allah sebut haqqan 'alal muttaqin. Syariah yang Allah kata kebenaran untuk orang yang bertakwa. Kalau tak bagi, ketakwaan ni tak ada dalam bab tu pada kau. Tapi ramai orang tak tahu pun tentang hukum hakam ni. Dia macam tak masuk kepala pula dalam kepala orang lelaki sangat kan. Tapi tak apalah, di atas banyak urusan kita hari ni, sebenarnya banyak undang-undang tu. Orang perempuan kan, dia halalkan mut'ah tu. Tak apalah bang, saya tak naklah mut'ah tu. Besar tak pahala dia? Besar pahala dia. Orang perempuan pahala besar dia ialah menolak mut'ah orang lelaki nak bagi. Dah keluar mahkamah, dah cerai kan, keluar mahkamah, inilah saya bagi awak ada 10,000 dalam kad bank ni, saya bagi kat awak lah mut'ah untuk awak. Isteri kata, awak nak dekat saya nak? Dah 10 tahun kita hidup sama, sampai sini jodoh kita tak ada lagi jodoh kita. Tak apa-apa, saya tak nak, awak uruskan kehidupan awak. Besar tak pahala tu untuk orang perempuan? Besar pahala tu. Orang lelaki bagi pun pahala besar, orang perempuan tolak pun pahala besar. Siapa nak? Ni saya nak bagi, tak apa-apa, tak payah bagi. Saya nak bagi ni, tak apa. Okey, kita sedekah lah. Sedekah. Kan senang kan? Sebab apa agama sebut macam tu? Sebab agama tak nak permusuhan berpanjangan. Tak nak permusuhan berpanjangan. Sampaikan ada tak contoh sahabat Nabi yang banyak cerai, tapi isteri dia bekas-bekas semua sayang kat dia? Ada tak? Nama kawan tu ialah Hasan bin Ali. Hasan bin Ali cucu Nabi tau. Dia anak Sayyidina Ali kan. Rekod Hasan bin Ali ni kahwin cerai berapa kali? Ada yang kata 11 kali. Tapi semua isteri dia sayang kat dia. Semua bekas isteri sayang kat dia. Tak kisah cerai pun. Sebab apa? Sebab mata'un bil ma'ruf. Sebab lepas cerai dia bagi ni mut'ah. Mata'un bil ma'ruf. Sagu hati, nafkah bulan-bulan lain tau. Tu yang wajib. Ni sagu hati ni macam orang pencen kan, sekolah bagi hadiah. Pencen lain tu wajib, tapi sekolah bagi hadiah apa 1,000 ke 2,000 dia bagi hadiah kan. Tak wajib benda ni, tapi tanya orang lelaki dia tahu tak benda ni? Tak tahu, dia nafkah wajib pun dia lagi. Ni apatah lagi. Apatah lagi. Orang lelaki dia kena tahu bab ni. Orang perempuan pula dia kena tahu untuk tolak. Sebab Allah kata siapa yang tolak dia bertakwa. Siapa yang bagi dia bertakwa. Dia nak buat tu. Tolak pun bertakwa, bagi pun bertakwa. Dia nak buat. Allah cabar. Siapa yang akan bagi dia bertakwa kan. Orang perempuan pula, tak apalah, awak pun ada kehidupan awak, pergilah cari bini baru. Contoh macam tu kan. Dia tolak mut'ah tu kan. Bertakwa lah tu. Kalau macam tu kita sedekah ke rumah anak yatim, lagi bertakwa. Sebab agama tak nak suruh kita panjang permusuhan. Agama tak nak. Ni Hasan bin Ali ni, dia baru kahwin dengan isteri dia kan. Isteri ke berapa saya tak ingat. Isteri dia kata, dia dilantik jadi khalifah lepas ayah dia meninggal. Ali dibunuh, meninggal, lantik. Dia jadi khalifah. Isteri ucap tahniah kat dia. Dia kata, kau suka ya ayah aku mati, aku ganti dia ni. Sebab ucap tahniah berapa? Talak satu dua lagi. Isteri cakap tahniah abang jadi khalifah ganti Amirul Mukminin. Dia kata kat isteri, kau suka aku ganti ayah aku mati Suka kan? Dia talak. Lepas talak, ambillah mut'ah ni. Sampai isteri dia tak risau, bagi mut'ah, bekas isteri semua sayang kat dia. Dia jumpa tu macam tak kisahlah, bekas suami kan. Tapi tak ada permusuhan. So agama nak ajar mut'ah ni benda yang penting untuk orang lelaki bagi. Sebenarnya kan. Tanya orang lelaki tahu tak bab ni?
Terasing betul. Quran ni terasing betul kan syariah ni dengan kita semua kan. Kita tanya betul ada ke? Betul ke ada? Betul kan? Kita tanya kan. Betul ke? Ni. Ya. Sama lah. Tapi orang lelaki dia tahu tak istilah tu ialah mut'ah? Ya. Dia nak elak katanya. Dia nak elak. Tapi perempuan tolak tak? Tak apalah bang, tak apalah. Tolak tak? Duit aku ambil lah kan. Tak ambil orang tolak. Yang anak-anak tu nafkah bulan-bulan wajib. Jelah. Jelah betul lah. Tapi itulah bab dia dalam agama. Nama ni mut'ah. Saya bukan sekat Zulhijjah ni yang terasing tau. Ada banyak syariah agama ni yang kalau baca surah An-Nisa lagi banyak kan. Yang terasing. Orang rasa macam tak tahu. Ya ke ada? Ya ke ada dia kata. Tapi itulah fungsi kita dalam jadi ketua keluarga nak mengangkat semua syariah-syariah agama. At least dia tahu dan fikir nak laksana macam mana kan undang-undang. Yang bagus ni. Agama tak nak panjang permusuhan. Yang susah nak elakkan kita dah cerai ni. Nak tak ada permusuhan susah. Sampai bila bekas laki dia meninggal. Meninggal dulu. Macam tu kadang-kadang kan orang perempuan kan. Dia simpan dendam pun lama tu. Padahal lupa lah. Apalah sangat kan. Sampai Nabi kata. Wa anta'fu ni. Siapa yang kata. Siapa yang kata macam tu. Pandang muka tu. Ni Allah kata. Wa anta'fu. Aqrabu. Lid taqwa. Allah kata memaafkan lebih baik yang dekat kepada takwa. Kalau tak maaf bererti takwa lambat tu kau tak ada. Kan? Illa ayya'fu aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatan nikah. Melainkan kau maafkan setelah pemegang akad nikah tu cerai kan? Allah kata wa anta'fu aqrabu lid taqwa. Memaafkan lebih dekat dengan takwa. Allah cerita kemungkinan lelaki tu dah lari ke dah apa kan. Allah cabar perempuan maafkan lebih dekat dengan takwa. Daripada kau simpan dendam. Orang tu meninggal kau tepuk tangan. Kan? Ni. Allah suruh macam ni. Ada tak orang macam tu kan? Yang ada orang macam tu. Ni Allah kata. Wa anta'afu aqrabu lit-taqwa. Sampai Allah sebut. Wala tansawul fadla bainakum. Ni bersama juga ni. Wala tansawul fadla bainakum. Ni Allah kata, jangan lupakan kebaikan yang ada antara kamu. Tuhan tak bagi ni, Tuhan tak kebaikan. Masa tengah-tengah bercinta, ada tak kebaikan? Baru-baru kahwin kan tengah bercinta, ada tak setahun dua kebaikan? Mesti ada. Sikit pun, Tuhan tak suka. Sikit je lah. Allah kata, orang tansawul. Jangan lupakan. Jangan lupakan kebaikan yang dia ada. Keburukan tu kita semua ada. Kita semua ada keburukan tu kan. Cuba tengok ni, apa benda ni? Apa ni? Apa semua ni? Titik hitam kan? Tak nampak yang putih banyak. Titik hitam ni kecil ni nampak. Putihnya tak nampak. Yang salah kecil ni dia nampak. Yang putih banyak-banyak semua dia tak nampak. Tengok. Kita. Tu Allah kata, wala tansawul fadla bainakum. Suami ke isteri ke jangan lupa kebaikan yang suami isteri pernah buat. Tapi bab-bab macam tu dia Allah bagi tahu dalam Quran. Dia punca dia ialah hafizu ala salawat was salatil wusta. Tengah-tengah cerita hal-hal perceraian tu, ada iklan tengah-tengah. Iklan ni ialah jagalah sembahyang. Terutama sembahyang asar. Asal tiba-tiba jaga sembahyang ni? Allah nak bagi tahu sebenarnya keruntuhan rumah tangga ataupun keutuhan rumah tangga berpunca daripada pengabaian ke ataupun penjagaan solat. Keruntuhan rumah tangga ni punca keruntuhan solat yang dia tak jaga. Kekuatan rumah tangga punca daripada penjagaan, pemeliharaan solat. So, Allah kata hafizu. Hafizu berarti dah solat dah pun. Dia tak pelihara. Bukan aqimus solat. Hafizu. Hafizu ni memelihara. Dah solat dah pun. Dia kena pelihara. Orang Malaysia ni semayang tak? Semayang orang Malaysia ni tak pelihara. Awal waktunya macam mana, rawatib tak pelihara. Tak buka hadis kita habis kan? Cerita pasal apa? Okey, kita sambung hadis-hadis kita ni. Saya cuma nak bagi tahu ada banyak rahsia syariah Quran yang tak didedahkan, yang orang dah rasa terasing. Akan datang kalau kita yang belajar ni pun tak bawa keluar balik benda-benda tu, orang akan lupa terus tentang apa yang Quran sebut. Macam hari ni orang Kristian,
Mereka paling teruk meninggalkan gereja dan juga agama mereka. Bible sebut apa pun kita tak tahu. Orang Islam tak macam tu, alhamdulillah. Tapi kuarter akan datang jadi macam orang gereja. Jumaat tak pergi, Sabtu pun tak pergi lah masjid. Itu gereja. Orang Kristian kan. Tak pergi lah. Kadang-kadang hari-hari pun tak pergi. Macam kita Jumaat pergi kan. Pergi lagi, alhamdulillah. Okey, kita masuk pada hadis berikutnya ni ialah hadis tentang masih dalam kitabus solat, bab solat Jumaat. Okay, hadis yang berikutnya ialah hadis tentang khutbah Nabi SAW. Apa keadaan khutbah Nabi itu, nak mula dengan macam mana? Ini hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat ainah. Kita tengok terjemahan dia. Okey, Jabir kata Nabi SAW berkhutbah, kedua matanya kemerahan. Suara lantang. Kelihatan marah bagaikan panglima perang, mengingatkan kedatangan pasukan musuh. Lalu Nabi berkata, musuh datang tiba-tiba pada waktu pagi hari dan petang. Serang kamu semua. Baginda bersabda dengan kalimah, amma ba'du, sungguh baik perkataan adalah sesungguhnya, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara ialah yang bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain dikemukakan oleh Imam Muslim disebutkan sebagai berikut. Khutbah yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hari Jumaat dimulakan dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala. Lepas tu barulah Nabi SAW berkhutbah dengan suara yang keras. Dalam riwayat lain yang ditengahkan oleh Muslim disebut sebagai berikut. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Okey, jadi dalam hadis-hadis macam ni kan, dia nak ajar kita semua tentang kaedah khatib memulakan khutbah. Ni orang lelaki dia tahu lah kaedah khatib memulakan khutbah. Cara nak berkhutbah tu pula tegas, suara tu suara yang berintonasi. Biar beza sikit antara cakap biasa dengan khutbah. Walaupun taklah wajib macam berpidato. Cakap seperti biasa, yang penting isi tu ada pun tak apa. Tapi Nabi sendiri dalam hadis Jabir ni menyebut suara Nabi tu agak lantang macam panglima perang tengah nak mengarahkan pasukan perang untuk memerangi seseorang. Kemudian dalam ucapan Nabi tu mesti ada kalimah ni, amma ba'du. Amma ba'du ni saya tak tahu maksud Melayu dia apa. Amma ba' ni ada pun selepas itu. Dia macam kita tengah-tengah berpidato, tuan-tuan sekalian dan hadirin-hadirin yang dirahmati sekalian, ini amma ba'du dalam bahasa Arab. Amma ba'du. Okey, antara ucapan Nabi yang kerap Nabi mulakan masa nak berkhutbah ialah amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Hadis tentang amaran jangan buat bid'ah ni ada pada awal-awal khutbah Nabi sebelum berkhutbah. Jadi suka ke tak suka, bab bid'ah ni memang ada dalam agama. Ada orang tak suka dengar kan, alah bid'ah berguna situ pasal bid'ah ni. Kalau tak suka sebab ustaz tu dia menyampah dengan ustaz tu tak apa. Tak apa. Menyampah tu dengan ustaz tu. So bid'ah je tak apa. Tapi tak boleh nafikan bab bid'ah ni memang ada dalam agama. Ni Nabi sebut bid'ah ni kan, memang ada bab ni dalam. Kalau kita benci bab tu sebab orang yang cakap tu tak apa lagi. Tapi jangan benci bab bid'ah tu seolah-olah bab ini tak payah ada dalam agama pun tak apalah. Tak boleh. Agama ni terpelihara asalah dia sebab ada bab bid'ah ni. Tak bagi orang cacah menebar buat kaedah beribadah sendiri. Tu ada bab bid'ah. So Nabi bagi khutbah ada sebut tentang fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Ataupun dalam riwayat yang lain sebut macam inilah. Amma ba'du yahmadullah wa yusni alaihi thumma yaqulu ala isri zalik wa qad ala sawtuhu. Dia sebut tentang puji-pujian dan
meninggikan lagi ni, bertahmid dan meninggikan pujian kepada Allah Taala. Dalam riwayat lain menyebut tentang ni, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ni semua antara muqaddimah khutbah yang mesti ada. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, takkan Allah sesatkan dah. Siapa yang Allah sesatkan, takkan diberikan petunjuk lagi dah. Dalam hadis yang lain menyebut wa kullu dhalalatin finnar. Sambungan daripada hadis ni kan. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. So ini ialah bab tentang nak bagi tahu teks khutbah Nabi yang muqaddimah tu macam mana. Dia hari ni saya ingat masjid-masjid dah ada dah puji-pujian pada Allah, dah ada dah. Tapi amaran tentang bid'ah tak ada kan? Tak ada tak? Ada tak? Masjid khutbah dia mula dengan hadis amaran tentang bid'ah, ada tak? Tak ada saya rasa. Tak ada. Mana tempat saya pergi tak ada. Yang ada ialah puji-pujian kepada Allah, dah bagus dah. Cuma tak ada hadis yang bagi amaran tentang pelakuan bid'ah. Sedangkan Nabi sebut benda tu dekat awal-awal khutbah Nabi. Okey, khatib sampaikan khutbah dengan penuh tumpuan, kuatkan suara, membaca, gunakan bahasa yang mudah difahami dan memuatkan targhib dan tarhib. Targhib ni bermaksud khabar-khabar baik untuk orang beriman, dan tarhib ni ialah ancaman keras untuk orang yang tak beriman dengan neraka. Sentuh isu-isu sosial yang sedang berlaku. Bermaksud Nabi sentuh isu jihad sebab apa? Sebab tengah musim perang, musim jihad. Nabi sebut isu-isu jihad. So kita hari ni isu apa sekarang ni? Bukan isu politik tau, isu agama. Orang Islam apa sekarang ni? Sebutlah isu-isu tentang anak-anak yang berkeliaran, anak-anak muda yang berpeleseran, anak-anak dara yang tak menutup aurat. Sebut supaya orang dalam karya dengar dengan penuh waspada anak-anak dia ke mana kan. Pesan pada ayah-ayah yang hadir supaya perhati anak-anak, didik anak-anak dengan cara yang betul. Sekarang ni di Bukit Beruang dah ada gejala sekian-sekian ke sebut. Dah ada orang sabung ayam kat ujung kampung kita ke sebut. Sebab apa? Sebab agama suruh sebut isu setempat supaya dia dekat dengan hati orang. Kalau sebut isu, boleh juga nak sebut tentang isu Hari Polis Negara, hari apa lagi kan, boleh nak sebut. Tapi biar ada satu isu yang setempat, yang masyarakat setempat tu boleh beri perhatian. Itu lebih baik untuk dimuatkan dalam isi kandungan khutbah. Jadi fuqaha yang syarah sebut bukan memuatkan isu-isu lama yang tak lagi bersesuaian dengan perkembangan zaman dan tak memiliki sebarang kesan. So elakkanlah sebut isu-isu yang kadang-kadang dia sebut pun orang tak apa masuk pada sangat kan. Pilih isu setempat yang lebih terkesan dengan masyarakat setempat. Kemudian disunatkan memulakan khutbah dengan kalimah amma ba'du yang disebut tadi. Kemudian khutbah hendaklah memuatkan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan anjuran melakukan kewajipan yang boleh mendatangkan redha Allah. Serta khutbah dimulakan dengan pujian dan sanjungan kepada Allah setiap kali memulakan khutbah Jumaat. So yang ada dah okey, cuma tak ada amaran tentang bid'ah tu tak ada dalam, saya ingat tak ada dalam khutbah kita hari ni kan. Okey. Hadis berikutnya ialah hadis yang ke-8. Hadis daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna qula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Rawahu Muslim. Sebelum ni kita baca kias-kias yang agama bagi. Kiaskan dia macam seolah-olah bagi perumpamaan. Apa bukti bahawa khutbah tu tak panjang sangat? Bukti apa kan? Hadis ni dia direct terus. Dia bagi tahu terus. Khutbah ni macam mana sebenarnya? Sebelum ni kita baca bahawa sahabat-sahabat balik sembahyang Jumaat, ada rumah yang bayang-bayang dia tu tak panjang lagi. Bermaksud nak berteduh tak boleh. Bermaksud khutbah tu cepatlah. Sembahyang Jumaat habis cepat. Sampai masa balik pun matahari punya bayang-bayang tak panjang lagi kan. Masa waktu tu masih lagi waktu yang panas tengah hari kan. Bermaksud khutbah tu sekejap. Hadis yang ni dia lebih direct comment ni hadis ni kan. Dia sebut apa dalam hadis ni? Dalam hadis Ammar bin Yasir. Okey, sami'tu Rasul. Dia kata dia dengar Nabi bersabda, inna tula salatir rajul. Nabi kata apa?
Sesungguhnya panjangnya solat dan singkatnya khutbah yang dilakukan oleh seorang lelaki itu merupakan bukti kealiman dia. Maknanya apa? Yang kena panjang sekarang ni solat ke khutbah? Solat kena panjang. Khutbah bagi dia ringkas. Lepas tu ajak orang beribadah. Solat tu biar panjang sikit lah berbanding khutbah tu. Jadi sebenarnya dalam teks hadis ni memang Nabi suruh jelas. Nabi kata tanda orang lelaki tu dia orang alim ialah dia punya khutbah dia ringkas. Tapi solat dia lah lama. Solat dia panjang sikit. Hadis macam ni kan dia buktikan bahawa Nabi SAW satu orang yang sebenarnya dia pakar menjamakkan kalimah dia. Kalau ada orang buat kursus untuk nak pendekkan satu muka surat kepada 5 baris ayat, sebenarnya benda itulah yang Nabi ada. Kebolehan menyebut perkara yang penting dalam satu ayat yang umum. Nama dia apa? Nama dia ialah ni, Jawami'ul Kalim. Nama dia ni, Jawami'ul Kalim. Salah satu keistimewaan Nabi SAW ialah Nabi dianugerahkan Jawami'ul Kalim. Benda-benda yang penting ni Nabi jamakkan pada satu, dua kalimah, satu dua ayat je. Contoh macam Aisyah kan, dia salat lama Aisyah, dia doa lama, sujud lama. Padahal ayah dia kat luar nak masuk rumah ni, tak boleh masuk sebab dia tengah solat. Rumah kan kecil kan. Nabi tunggu, nampak Abu Bakar datang, nak masuk rumah, tak boleh, Aisyah tengah solat, tunggu je Aisyah. Nabi tengok Aisyah sujud lama, doa lama, lama dia sembahyang ni kan. Ada tetamu nak masuk tak boleh, ayah tunggu luar, Abu Bakar tunggu kat luar kan. Lepas habis Aisyah solat, Nabi tanya pada Aisyah, doa apa tadi? Aisyah sebut doa itu, doa kan. Nabi kata, Aisyah baca doa ni lah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Habis. Allah, berilah aku akan apa je yang kebaikan, ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Habis. Doa tu 5 saat. Allah, berikanlah aku kebaikan hari ini ataupun akan datang. Sama ada kebaikan tu aku tahu ke tak tahu, berilah. Bayangkan doa Aisyah banyak tu kan. Nabi kata semua doa ni term dia ialah kebaikan. Tema ni ialah kebaikan. Nabi minta kebaikan. Apa pun kita minta sebenarnya, kita minta tu kebaikan ke keburukan? Kebaikan. So doa ni ialah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. 7 saat. Aisyah solat mungkin 10 minit, 20 minit, tapi Nabi ringkas doa dia 5 saat. Itulah kebolehan Jawami'ul Kalim. Nabi ni boleh pakar menjamakkan kalimah yang banyak kepada 5 ke 6 ayat yang ringkas. Itu masuk Jawami'ul Kalim. So kita boleh bayang, khutbah Nabi sebenarnya penuh dengan Jawami'ul Kalim, menjamakkan semua makna-makna yang besar. Menjamakkan, sebab khutbah Nabi ringkas. Khutbah kita panjang sebab apa? Tak tahu sebab apa. Mungkin sebab doa banyak sangat pada orang tu, orang ni kan. Doa kat saya tu, kat sini, doa untuk apa lagi, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah lagi. Banyak kan. Jadi tak apalah di atas kepanjangan tu. Cuma nak kena repair lagi supaya jadi lebih ringkas. So itulah dia khutbah Nabi. Mungkin orang perempuan tak tahulah khutbah orang lelaki panjang macam dekat masjid tu. Tapi ada tak bab orang perempuan dengar khutbah Nabi hari Jumaat kat masjid? Ada ada. Okey, habis hadis ni. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-9. Hadis daripada Ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu anha qalat, "Ma akhadtu qaf wal Quran Majid illa an lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal minbar idza khataba an-nas." Rawahu Muslim. Okey, inilah hadis bukti bahawa orang perempuan ni walaupun mungkin tak sembahyang Jumaat, tapi mereka sunnah tak dengar khutbah Jumaat. Sunnah dengar khutbah Jumaat. Benda yang saya pun kadang-kadang takut nak promosi kat orang perempuan. Datanglah khutbah, dengar khutbah Jumaat. Saya takut nak promosi. Sebab apa? Kan dia dengar orang tak ada faedah Ustaz. Sudah pula. Tapi orang perempuan zaman Nabi kan, mereka dengar tak khutbah? Mereka dengar. Ni hadis Ummi Hisham ni. Dia sebut dalam khutbah Nabi SAW ni, Nabi kalau baca ayat Quran, Nabi mesti baca ayat Qaf wal Quranil Majid. Surah Qaf kan? Surah Qaf. Bukti bahawa sahabiah Nabi yang perempuan, mereka ni mungkin mengelilingi masjid Nabi tu, dekat rumah para sahabat ke, rumah sahabiah yang lain ke,
Duduk sebab apa? Nak dengar khutbah Nabi SAW. Seronok dengar sebab taklah panjang sangat, tak pendek sangat, ringkas dan padat. So dia orang walaupun tak solat Jumaat, yang solat mungkin ada kafilah yang datang untuk solat Jumaat, orang perempuan, tapi yang tak solat Jumaat, mereka still mendengar khutbah Nabi. Hari raya juga sama. Hari raya pun orang perempuan keluar juga, walaupun Nabi kata al-huyab. Huyab ni orang yang haid pun dia keluar juga untuk mendengar khutbah Nabi SAW. So suasana zaman Nabi tu, orang perempuan pun keluar dengar khutbah, solat berjamaah dalam keadaan yang aman, harmoni. Hari ni saya pun takut nak cakap, nak galak orang perempuan keluar pergi sembahyang Jumaat, sebab kadang-kadang pakaian mereka tak menggalak orang lelaki pergi sembahyang Jumaat. Hari-hari raya orang perempuan pergi sembahyang raya kan, anak dara pergi sembahyang raya kan. Saya rasa kena buka balik bab yang fuqaha kata tak payah pergi sembahyang Jumaat orang perempuan. Tak payah sembahyang raya, tak payah pergi sembahyang. Ada juga bab tu sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang pakaian mereka kan, pakaian dia takkan menjadikan orang lelaki ni seronok pergi nak ambil pahala hari Jumaat dekat masjid. Inilah baju raya kan, tu masalah kita tu. Pesak sana, pesak sini kan. Okey. Ini hadis tadi, dia punya fiqah dia. Disyariatkan baca Quran ketika menyampaikan khutbah. Imam Syafi'i menganggap sebagai wajib. Sebab tu tadi sahabat-sahabiah Nabi yang perempuan, dia dengar Nabi baca tu Qaf, surah Qaf kan. Surah Qaf tu sendiri wal Quran Majid. Nah, surah Qaf ni sentiasa orang perempuan dengar Nabi asyik baca je bahasa khutbah Jumaat. Ada ayat-ayat Quran. So Imam Syafi'i sebut menganggap sebagai wajib dan juga mengulangi nasihat dan pengajaran semasa khutbah. Kita dah bincang sebelumnya, antara syarat khutbah Jumaat Imam Syafi'i ialah 5 kan. Antaranya ialah adanya paling kurang pun 1 ayat Quran untuk dibacakan kepada umat yang hadir. Juga hadis ni bagi perhatian yang besar kepada kaum wanita pada zaman permulaan Islam. Mereka juga mau mendengar, menghafaz dan menukilkan sunnah Nabi SAW kalau ada kesempatan. So ada tak hadis orang perempuan riwayatkan? Adalah macam hadis tadi ni. Ni hadis Ummi Hisham. Dia juga meriwayatkan hadis ni. Ada sumbangan Ummi Hisham binti Harithah. Dia riwayatkan hadis tentang dengar Nabi SAW baca surah Qaf pada hari Jumaat masa dengar khutbah. Jadi orang perempuan juga pada zaman Nabi tak ada halangan untuk jadi wanita yang menyumbang pada agama serta mendengar nasihat pendidikan Nabi dalam agama. So agama sebenarnya walaupun ada bab dia tutup, tapi ada bab yang dibuka untuk orang perempuan sama-sama untuk dapat ilmu. Dalam hadis ni lah. Okey, habis hadis ni. Hadis berikutnya hadis yang ke-10 ni, hadis ni agak panjang dia punya syarahan dia. Hadis ni ialah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ati wal imam yakhutub fa huwa kama salil himar yahmilu asfara. Walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jumu'ah. Okey, hadis Ibnu Abbas ni dia sebut Nabi SAW nyatakan siapa yang bercakap pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka orang tu seumpama keldai yang bawa kitab. Kedai yang bawa kitab. Ni surah apa sebut ni? Surah Jumaat kan? Apa ayat dia? Masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himar lam yahmilu asfara kan. Surah tu, ayat surah Jumaah tu dia sebut mengenai perumpamaan orang-orang yang dapat Taurat, dapat Injil tapi tak ikut Taurat Injil tu, macam keldai yang bawa kitab. Keldai bawa kitab ni banyak ni. So kita berhenti, kedai bawa apa ni? Dia jawab tak agak? Tak jawab. Bahkan Tuhan bagi tahu suara yang paling antara binatang-binatang ni, suara apa? Binatang apa yang suara dia paling teruk sekali? Keldai. Keldai. Sautul hamir. Sautul himar ni punya suara yang paling, suara binatang yang paling teruk. Bukan Allah kata dia teruk, tak. Allah jadikan perumpamaan untuk manusia. Seakan-akan kalau bawa kitab tapi tak amal, macam keldai. Cakap pun bahasa teruk. Siapa yang bahasa teruk, suka-suka maki hamba orang, macam bahasa keldai. Okey, jadi
kata Ibnu Abbas, siapa yang bercakap masa hari Jumaat, maksimum tengah baca khutbah, tengah berkhutbah, dia macam keldai. Macam keldai. Okey, siapa pula yang walaupun dia kata apa? Dia kata ansit. Dia kata diamlah. Dia kata diam pada orang, senyap, jangan bercakap. Pun hilang pahala Jumaat bagi dia. Walaupun dia kata diam, dia kata kat kawan, diamlah, untuk khutbah ni. Dia kata diam pun, kata Ibnu Abbas pada hadis ni, dia kata apa, kata Nabi SAW, hilang pahala Jumaat baginya. Okey, dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tak ada celanya, hadis ni mentafsirkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sebut dalam kitab Sahihain secara marfu', iaitu jika kamu mengatakan kepada temanmu diam, senyap pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, berarti kamu telah melakukan sesuatu yang lara, yakni menghilangkan pahala solat Jumaat. Okey, ni hadis yang Imam Ibn Hajar letak kat sini lah. Saya nak pesan semua. Okey, hadis, semua dalil Quran, hadis, dia ialah bahan mentah. Kita nak proses bahan mentah tu untuk faham secara kolektif kefahaman dia dengan latar belakang yang pelbagai. Jadi sebenarnya larangan yang besar pada hadis ni, kalau kita baca, jangan tengok maksud terus bagi hukuman. Oh, jadi bercakap hukumnya haram lah, dosa. Belum lagi. Sebab ni bahan mentah ni, jangan pandang semua dalil ni sebagai literal. Tengok-tengok, oh haram. Tengok-tengok hadis ni, oh halal. Oh ni harus. Belum. Sebab yang mahir nak baca seluruh latar hadis ni ialah para fuqaha yang dah syarahkan hadis ni siap. Jadi tak boleh mudah-mudah kita nak kata sebabkan dia kata tak ada pahala bagi Jumaat baginya, maka hukum cakap-cakap haram. Dosa. Pahala batal. Baik sembahyang Zuhur je. Tak boleh lagi. Okay, sebab fuqaha telah sediakan perbincangan yang besar atas hadis ni di atas pelbagai perkara. Okey. Imam Malik menyatakan haram bercakap walau apa pun keadaan ketika khutbah sedang disampaikan, meskipun orang tu tak dengarnya. Ni menurut Imam Malik. Imam Malik dia pandang hadis ni sebagai macam literal, fahamlah, macam secara literal. Okey, maksud dia haram bercakap ketika khutbah sedang disampaikan walaupun tak mendengarnya. Kalau ikut pandangan ni macam mana agak-agak? Kalau tak mendengar pun tak boleh bercakap. Kalau dengar, cakap juga, apa masalah dia? Dosa lah. Bayangkan isteri saya kat rumah tengah-tengah masak kan hari Jumaat, dengar speaker masjid tengah berkhutbah hari Jumaat kan. Dia bercakap dengan anak saya yang kecil tak sembahyang Jumaat kan. Apa hukum? Kalau ikut Imam Malik ni, dah haram, dosa. Bercakap ketika sedang berkhutbah sampaikan. Jauh-jauh tu dengar, asal dengar je bercakap, hukum dia haram, dosa. Itu qaul Imam Malik lah, sebab menghormati khutbah tu penting in case awak dengar. Kan? Okey, itu pandangan yang agak keras. Okey, mazhab Abu Hanifah sebut mengatakan bahawa bercakap ketika khutbah sedang disampaikan hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim bagi Abu Hanifah ialah makruh yang nak dekat pada haram, tapi taklah sampai haram. Cuma makruh. Makruh ni seakan-akan perkara tu agama tak suka, tapi kalau buat tak apalah. Cuma nak beritahu agama benci sangat benda ni. Istilah ialah makruh tahrim. Meskipun seorang tu tak dengar khutbah. Dia tak dengar khutbah, contoh dia pergi masjid, duduk belakang kan, speaker rosak. Dia tahu tak masjid tengah berkhutbah sekarang ni? Dia tahu. Tapi tak dengar, macam speaker tu macam crack, dengar sikit kan. Dia pun tak dengar apa dah, dia bercakap kat belakang. Dia bual-bual benda-benda yang mungkin harus benda nak bual kan. Tapi apa kata Abu Hanifah? Okey, kata Abu Hanifah, bercakap ketika khutbah sedang sampaikan hukumnya makruh tahrim. Maknanya dosa tak? Tak dosa sebab dia makruh tahrim saja. Benda tu dibenci, kalau tinggalkan benda macam, kalau diam dapat pahala. Kalau bercakap tak dikira dosa. Cumanya dia menghampiri kepada dosa sebab tak menghormati suasana sedang berkhutbah. Itu mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Ahmad, Imam Ahmad dia kata bercakap tu haram bagi orang yang berdekatan dengan khatib. Maknanya orang kat rumah yang terdengar tak apa.
Kalau yang tadi macam keras kan. Okey, yang ni Imam Ahmad kata bercakap tu haram bagi orang yang berdekatan dengan khatib. Maknanya Ibnu Abbas ni, hadis ni kan, dia cakap kepada siapa? Kepada orang yang dekat dengan khatib. So latar hadis ni kalau kita baca secara literal, nak hukum orang yang bercakap, hukum dia dosa, haram, tak boleh lagi sebab kata Imam Ahmad, hadis ni ada bukti yang Ibnu Abbas dia berkata pada orang yang baris 5 baris kat depan ataupun 6 baris kat depan tu, jangan bercakap Rasul tengah berkhutbah tu, nanti terasa Rasulullah nampak kau bercakap. Jadi orang yang dah jauh, in case nak cakap, tepi sikit saya nak duduk, boleh tak? Boleh lah, sebab ikut pandangan Imam Ahmad ni. Dia kata haram bagi orang yang berdekatan dengan khatib je, tapi tidak bagi orang yang berjauhan dengan khatib. Kan kita nak duduk kan. Dia tulisan sikit boleh tak? Saya nak duduk anak saya ni cakap betul tengah baca khutbah. Boleh lah. Sebab itu pada Imam Ahmad kata bagi orang yang dekat sahaja. Yang jauh nak bercakap tak apa. Yang penting still menghormati imam semasa imam tengah berkhutbah. Dalam mazhab Syafi'i menegaskan bercakap, ini mazhab Syafi'i dia tegaskan bercakap ketika khatib sedang berkhutbah hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih ni macam makruh kita faham tu lah. Kalau kita buat tak dikira dosa, kalau tinggalkan dapat pahala. Beza apa dengan mazhab Hanafi tadi? Dia kata makruh. Kalau buat tak dosa tapi mendekati pada yang haram. Imam Syafi'i kalau buat tak berdosa, tak ada perkataan mendekati pada yang haram. Tu makruh tahrim menurut Abu Hanifah. Perbuatan tu lebih kepada nak buat benda yang haram. Bagi Imam Syafi'i, makruh tanzih bermaksud perbuatan tu cuma makruh. Tak, kalau buat pun taklah pergi kepada haram. Tapi dibenci oleh agama. Jadi bagi Imam Syafi'i, bercakap ketika khutbah hukumnya makruh tanzih bagi orang yang mendengarnya sahaja. Sedangkan bagi orang yang tak mendengarnya taklah dimakruhkan. Berarti kalau dah kat luar masjid dah penuh kan, duduk kat luar, speaker buka dalam je, tak buka luar, dia tak dengar kan. So, boleh tak dia bercakap, nak parking motor, mana sangatlah motor ni nak parking, tak mana ni? Cakap dengan kawan-kawan dia kan, boleh tak? Boleh, cumanya eloknya bercakap ke diam? Eloknya diam je lah, walaupun tak dengar khutbah tu. Eloknya diam je. Okey. So ketentuan yang telah disebutkan di atas berlaku bila tidak dalam keadaan darurat yang menuntut seorang bercakap, misalnya mengingatkan orang lain yang ada kala jengking. Okey. Akhirnya bercakap ke tak bercakap ke ni diizinkan kalau ada kemudaratan. Tiba-tiba ada lipan ke kan. Dia cakap, boleh tak? Boleh lah. Daki sunat tak bercakap pada ketika itu sebab ada mudarat. So janganlah kita nak tegak sangat. Jangan cakap, lipan pun jangan cakap, diam je. Ataupun dia suruh orang lagi tak cakap, dia diam mulut dia suruh orang lagi. Dia suruh buka pakai tangan. Tak boleh lah macam tu. Dia tetap agama suruh bercakap kalau ada kemudaratan. So janganlah lurus sangat, jangan tegak sangat. Orang kampung panggil tegak alip, jangan tegak alip sangat. So ada kemudaratan boleh je bercakap dengan keadaan yang betul. Okey, ada kalanya pula bercakap tu dikira sunat pula. Contohnya apa? Contohnya jawab salam. Masuk kat pintu masjid dengan berkhutbah ni, kata Assalamualaikum. Apa hukum jawab salam tu? Sunat dia kata ni. Sunat, tak wajib sunat. Mendoakan sebab tengah khutbah kan. Mendoakan orang yang bersin. Tengah berkhutbah ada orang bersin. Acung. Dia kata Alhamdulillah. Kita kata apa? Ya Rahmatullah kan. Selawat juga, berselawat juga boleh. Berselawat semasa imam menyampaikan khutbah. Juga berdoa dan sebagainya, ada bab dia lah untuk bab ini. Okey, adapun khutbah selain Jumaat, maka tidak seorang ulama pun bersisih pendapat bahawa berdiam mendengarkannya adalah sunat. Khutbah lain Nabi buat selain pada hari Jumaat, itu hukum dia sunat untuk diam. Berbanding khutbah Jumaat yang lebih keras untuk diam, khutbah yang bukan Jumaat disunatkan saja untuk diam. Okey, bercakap ketika imam sedang duduk di atas mimbar atau sedang berada di antara dua khutbah atau sudah dia menyelesaikan khutbah terakhir dan hendaklah memulakan pelaksanaan solat, maka hukumnya dibolehkan. Okey, ini bercakap ketika imam sedang duduk atas mimbar. Ini masa imam duduk di antara dua khutbah tu kan. Ataupun bercakap setelah imam mengakhiri khutbah
dan nak mulakan pelaksanaan solat, maka hukumnya dibolehkan. Okey, jadi akhirnya masa imam tengah duduk antara dua khutbah, nak berdoa kuat sikit ataupun cakap dengan kawan sikit, boleh. Juga semasa imam dah habis berkhutbah, turun daripada mimbar, nak suruh orang bangun supaya luruskan saf, boleh dah cakap, tak ada masalah hal tu. Okey, jadi hadis ni dia panjang sikit syarah dia sebab nak bagi tahu mengenai hukum bercakap ni. Bercakap tu. Jadi bukan nak galakkan orang bercakap, tapi nak bagi tahu garis panduan. Akhirnya agama buka juga ruang in case nak bercakap, boleh bercakap. Cuma letaklah sampai boleh bagi pahala besar kalau bercakap, tak sampai macam tu. Eloknya diam sahaja. Okey, hadis akhir ni ialah hadis yang juga panjang dia punya syarah ni, boleh baca nantilah. Tapi hadis ni dia menyebut tentang tengok hadis tadi sebut tak boleh cakap kan. Tapi imam pula dia cakap pula dengan orang. Kata tak boleh cakap, tapi imam ni cakap dengan orang pula. Okey, ni hadis daripada Jabir. Okey, dakhala rajulun yaumal jumu'ati wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala salaita qala la qum fa salli rak'atain muttafaqun alaih. Hadis Jabir ni dia kata seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumaat, Nabi tengah berkhutbah. Dia masuk masjid terus duduk. Nabi SAW tanya pada dia, dah solat ke? Dah solat ke belum? Dia jawab, belum solat. Bangun, solat 2 rakaat. Bercakap pula dengan orang. Tadi kata tak boleh cakap kan? Tapi yang ni Nabi pula bercakap dengan orang. Itu sebab saya kata tadi, hadis-hadis ni semua, hadis ke Quran ke, dia bahan mentah yang kadang-kadang ada proses kita nak kena faham untuk memahami secara kolektif hadis tu. Itu penting. Sekarang ni, kalau tadi kita straight sangat, tak boleh bercakap lah apalah, macam mana dengan hadis ni pula? Yang ni Nabi pula tanya pada orang tu, dah sembahyang belum? Kita kata apa khutbah ni? Mungkin tengah cerita pasal hal lain kan? Tiba orang datang terduduk. Nabi berhenti sekejap. Dah sembahyang belum? Orang tu jawab, belum solat. Bangunlah sembahyang 2 rakaat. Pula dah kan. Macam mana nak cerita hadis ni? Okey, hadis ni sebenarnya cerita hadis ni ialah cerita satu orang sahabat Nabi SAW daripada kalangan ahli sufah yang agak miskin. Dia agak miskin sahabat ni. Dia dalam syarah lah sebut. Dia agak miskin. So Nabi SAW tengok-tengok dia datang, dia terus duduk kan. Nabi suruh dia bangun solat sebab apa? Sebab dalam syarah hadis sebut sebab Nabi nak galakkan orang lain tengok kedhaifan dia. Bagilah sedekah pada dia. So bila dia solat tu nampaklah keadaan diri dia, baju dia pakai apa semua. Nabi nak bagi orang lain nampak. Jadi hadis ni bila tengok latar belakang dia, rupanya ada sebab Nabi cakap dengan dia. So ada sebab tak apalah. Nabi cakap dengan dia supaya dia bangun solat 2 rakaat. Okey, jadi para fuqaha pun bincang apa hukum sembahyang ataupun solat tahiyatul masjid ketika sampai kat masjid pada hari Jumaat dalam keadaan imam sedang baca khutbah. So panjanglah pembincangan tu kat sini. Saya sebut sikit. Ni Imam Syafi'i sebut apa? Okey, disyariatkan mengerjakan solat 2 rakaat bagi orang yang memasuki masjid sebagai menghormatinya. Okey, solat tahiyatul masjid walaupun sedang berkhutbah disyariatkan. Kata Imam Syafi'i, mengerjakan solat tahiyatul masjid disyariatkan pada setiap waktu. Walaupun ketika khutbah Jumaat sedang disampaikan dan masuk ke dalam masjid secara dilakukan secara berulang kali. Maknanya kalau ikut pandangan Imam Syafi'i kan, kita masuk ke masjid, sebelum duduk kita sembahyang 2 rakaat dari masjid. Lepas tu duduk dah kan. Tiba-tiba kita nampak selipar kita jatuh longkang. Kita pun keluar sekejap, ambil selipar kita, bersih-bersihkan, letak balik, masuk masjid balik kan. Kata Imam Syafi'i, digalakkan untuk buat lagi solat tahiyatul masjid. Keluar sekejap, masuk balik, sembahyang 2 rakaat lagi. Imam Syafi'i galak kan. Tapi kata fuqaha lain, sekali dah memadai dah. Yang penting bukan tempoh yang lama. Maknanya kalau dah masuk sekali, lepas tu dah keluar, masuk balik, tak payahlah buat lagi. Tapi bagi Imam Syafi'i, buat 2 kali, 3 kali pun tak apa. Yang penting dah keluar, masuk balik, tak apa, buat lagi. Solat tahiyatul masjid. Dia kata pada setiap waktu, meskipun ketika khutbah Jumaat sedang disampaikan dan masuk ke dalam masjid secara berulang kali pun kena buat. Okey, Imam Syafi'i setuju bahawa ketika khutbah Jumaat sedang disampaikan pun kita mesti buat 2 rakaat tahiyatul masjid yang ringkas-ringkas.
Janganlah pergi tasmid Quran pula masa tu kan. Masa ni. Jangan. Baca dia ringkas. Sebab ini ialah tahiyatul masjid yang dilakukan dalam keadaan khutbah yang disampaikan. Hadis yang suruh dengar khutbah ada. Dalam keadaan hadis yang suruh solat tahiyatul masjid pun ada. So ra'i kan tetap solat 2 rakaat tahiyatul masjid dalam keadaan ringkaskan untuk nak dengar khutbah Nabi SAW. Jadi kata Imam Syafi'i bila menafsirkan hadis yang melarang daripada solat sudah fajar hingga matahari terbit dan solat sudah asar hingga matahari terbenam hanya khusus bagi solat yang tak mempunyai sebab yang mendahuluinya. Ada tak dengar kan? Kita belajar dulu kan? Ada 2 waktu yang diharamkan solat. Apa waktu tu? Waktu lepas syuruk. Sekitar setengah jam lepas syuruk. Lepas tu waktu lepas asar. Waktu ni diharamkan solat. Bagi Imam Syafi'i, memang diharamkan solat kecuali solat tahiyatul masjid. Yang diharamkan tu ialah solat-solat lain yang tak ada kaitan sangat. Tapi solat tahiyatul masjid ada. Contohnya, datang ke masjid pada waktu syuruk, nak solat 2 rakaat sebab nak minta hajat pada Allah kan. 2 rakaat boleh tak? Yang tu Imam Syafi'i tak bagi. Tapi untuk tahiyatul masjid, boleh. Maknanya kita niat tahiyatul masjid je. Sebab tahiyatul masjid pasal doa lah pada Allah. Boleh je kan. Jadi itulah yang dikatakan Imam Syafi'i. Dia tetap menyatakan bahawa solat tahiyatul masjid tetap disuruh untuk buat walaupun imam sedang berkhutbah. Tapi ada fuqaha yang larang Imam Malik dilarang untuk solat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang dilarang walaupun ketika khutbah sedang disampaikan Imam Malik larang. Sebab apa dia larang? Walaupun ada hadis yang sebut Nabi suruh dia solat. Sebab dia baca latar belakang hadis tadi bahawa yang ni kes tertentu ni. Sebab Nabi nak suruh sahabat ni orang lain nampak kedaifan pakaian dia tu sebab dia orang susah. So, Nabi suruh dia sembahyang 2 rakaat supaya orang lain nampak. So Imam Malik menyatakan bahawa solat tahiyatul masjid pada ketika imam baca khutbah, sedang berkhutbah dilarang. Itu pandangan Imam Malik. Dah datang masjid imam dah berkhutbah kan? Duduk terus. Tak solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu pandangan Imam Malik. Tapi Allah Taala alam, saya lebih suka ambil pandangan Imam Syafi'i inilah. Imam Syafi'i kata digalakkan, disyariahkan juga untuk teruskan solat tahiyatul masjid walaupun imam sedang membaca khutbah. Okey. So dia ada manfaat besar lah untuk orang lelaki. Okey, yang lain boleh baca nota tu dalam syarah Subul Salam saya ambil. Okey, insya-Allah kita tangguh kelas kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.